Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam IPDM, Peneraju Persembahan Pendidikan Guru Bertaraf. Saya Arif Abdul Maliki. Saya Muhammad Haris Zikri bin Muhammad Aziz. Saya Muhammad Aikal Hakim bin Adlan. Pegang watak sebagai penempur ramah. Kita akan memegang watak sebagai guru kaunselor. Pegang watak sebagai yang berhormat dalam temu ramah kita pada hari ini. Baiklah, mari kita saksikan simulasi buli yang sering dilakukan dalam kalangan pelajar. Jangan bagi mata lah. Sabar. Ramai ni, dia telah tandang dah. Jom. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan sesi temu ramah. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam sesi simulasi kita pada hari ini. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah bagaimana komunikasi berkesan dapat menangani isu buli di sekolah. Isu buli semakin meningkat. Sebagai contoh, pada tahun 2023, sebanyak 5,000 kes buli telah dicatatkan dan ianya meningkat pada tahun 2024. Maka, kita ingin melihat bagaimana komunikasi berkesan dapat menjadi kunci penyelesaiannya. Baiklah, bersama dengan saya pada hari ini ialah Encik Haris sebagai guru kaunselor ASK Seri Kembangan dan yang berhormat Encik Aikal sebagai wakil rakyat daripada Seri Kembangan. Baiklah, dengan ini saya ingin menjemput Encik Haris untuk bersama-sama dengan saya untuk meneruskan sesi temu bual kita pada hari ini. Encik Haris, Ya, saya. sebagai guru kaunselor, apakah bentuk kes buli yang sering berlaku di sekolah dan apakah punca-punca utamanya berlaku? Saya merupakan guru kaunselor di SK Seri Kembangan. Saya sudah memegang jawatan guru kaunselor selama hampir 10 tahun. Selama khidmat saya di SK Seri Kembangan sebagai guru kaunselor, terdapat pelbagai kes buli. Bukan sahaja melibatkan dari segi fizikal, malah melibatkan dari segi emosi, dari segi tutur bicara seseorang pelajar itu. Antara kes-kes yang pernah berlaku di SK Seri Kembangan yang pernah saya kendalikan, termasuklah buli secara fizikal, iaitu murid melakukan tindakan fizikal terhadap mangsa yang mengakibatkan sehingga ada luka, sehingga kan ada lebam pada murid. Yang keduanya, buli secara verbal, iaitu buli secara lisan, iaitu pada tahun 2021 yang lalu, gejala buli ataupun kita panggil mengejek, iaitu mengejek nama bapa. Perkara ini bukan lagi kebiasaan di sekolah di Malaysia ini, kerana ia akan menimbulkan satu perasaan marah terhadap mangsa, dan juga pembuli itu menganggap itu hanyalah gurauan semata-mata. Perkara ini bukan permainan dalam sekolah untuk memanggil nama bapa sebagai nama mereka. Seterusnya, pada peringkat, kita panggil peringkat global, iaitu buli secara cyber, di mana buli ini tidak melakukan kekerasan fizikal ataupun mengeluarkan kata-kata yang kesat, tetapi pembuli itu menggunakan mesej-mesej yang kesat, seperti mesej yang agak kasar kepada mangsa. Perkara ini akan menimbulkan sedikit sebanyak kerisauan
ketidakpuashati mangsa terhadap pembuli itu sendiri. Baiklah, terima kasih kepada Encik Haris terhadap perkongsian yang amat bermakna itu. Dengan ini, saya menemput Yang Berhormat Encik Haikal untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Yang Berhormat, sebagai wakil rakyat yang sering berkomunikasi dengan komuniti, apakah pandangan Yang Berhormat terhadap cara komunikasi dalam kalangan remaja pada masa kini? Kalau nampak tak apa yang dilakukan oleh penemu ramai itu tadi? Penemu ramai itu bertanyakan soalan kepada kedua-dua encik itu. Yang pertama ialah Encik Haris dan Encik Haikal. Apakah kepentingan yang kita dapat apabila kita bertanyakan soalan kepada seseorang itu? Antaranya ialah kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkara yang telah diberitahunya. Seterusnya, dalam pengajaran guru juga dapat mengetahui sama ada murid itu memahami pelajaran yang telah diajarkan oleh guru itu. Justru dengan itu, murid-murid dapat memahami dengan lebih lanjut perkara yang telah diajar oleh guru itu. Terima kasih saudara. Berdasarkan pemerhatian saya, ramai remaja kini lebih selesa berkomunikasi di alam maya berbanding secara bersemuka. Namun, kelemahan utama yang berlaku apabila komunikasi digital itu disalahguna. Contohnya seperti mesej disalah tafsir, emosi tidak terkawal dan akhirnya mencetuskan konflik. Pada pandangan saya, kita perlu mendidik anak muda tentang etika berkomunikasi dalam talian dan kawalan emosi agar teknologi menjadi alat penyatu bukan pemusnah. Baiklah, terima kasih kepada Yang Berhormat terhadap perkongsian sebentar tadi. Bak kata pepatah Melayu, masa itu emas. Dengan itu, tanpa meninggalkan masa, saya menjemput Encik Haris untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Encik Haris, bagaimana komunikasi berkesan boleh membantu kita untuk menangani isu buli ini? Sebelum saya mulakan perbicaraan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Haikal sebentar tadi. Baiklah, saya akan teruskan. Pada pandangan saya, komunikasi yang berkesan, kami telah jalankan pelbagai inisiatif dan cara. Pertama, kami menggunakan komunikasi dua hala, iaitu komunikasi antara murid dan juga guru. Sebagai contohnya, kami sebagai guru tidak menilai terlebih dahulu pembuli dan mangsa. Kami akan mendengar kedua-dua belah pihak sebelum kami membuat. Kejap. Kemahiran berkomunikasi juga perlu secara positif, iaitu mengeluarkan kata-kata yang baik dan sopan. Kita jangan mengeluarkan kata-kata yang kesat kerana boleh menguris perasaan seseorang. Jadi, berhemahlah ketika berkomunikasi. Sebelum kami membuat keputusan, hal ini amat penting supaya tiada kesilapan apabila ingin menentukan hukuman terhadap seseorang pelajar. Yang kedua pula, kami mendengar dengan sifat empati, iaitu pendekatan ini akan mampu membuat seseorang pelajar itu ingin meluahkan apa yang mereka alami, iaitu mangsa buli sendiri yang mereka alami, tetapi mereka tidak ingin memberitahu kepada guru kerana mereka risau pembuli itu akan membulinya kerap kali. Yang ketiga, yang kerap kali kami gunakan ataupun kami membuat ialah program, iaitu
Bicara Harmoni. Program ini di mana antara guru, ibu bapa dan juga murid. Program ini bertujuan untuk mendekatkan hubungan antara pelajar, guru serta ibu bapa. Hal ini demikian kerana kita dapat mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan juga guru, sekaligus ibu bapa juga dapat mengenal rakan sekelas anak mereka. Oleh sebab itu, sedikit sebanyak mereka akan tidak melakukan buli ataupun tidak mengganggu sesiapa jika ingin melakukan buli itu sendiri. Itu saja. Terima kasih kepada saudara Haris terhadap pendapat yang bernas itu. Dengan ini, saya menjemput Yang Berhormat Encik Haikal bagi meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Yang Berhormat, bagaimana pula peranan pemimpin muda dan komuniti setempat dalam mengukuhkan komunikasi yang berkesan ini? Saya berpandangan bahawa isu buli ini bukanlah tanggungjawab pihak sekolah semata-mata. Ini kerana pelbagai pihak perlulah terlibat seperti pelajar itu sendiri, ibu bapa dan juga masyarakat. Untuk makluman semua, saya sendiri telah menyuarakan dan mencadangkan agar setiap kawasan parlimen menubuhkan satu program, iaitu program Suara Muda Harmoni. Program ini merupakan salah satu platform dialog terbuka antara pelajar, guru dan wakil komuniti. Selain itu, kita akan galakkan juga penggunaan hotline aduan secara rahsia untuk memberikan peluang kepada mangsa ataupun saksi melaporkan tanpa sebarang rasa takut. Inilah komunikasi berkesan yang kita mahukan, iaitu bersifat terbuka, empati dan bertanggungjawab. Baiklah, terima kasih YB. Dengan ini, menunjukkan bahawa komunikasi digital dan bersemuka dapat digabungkan untuk kebaikan bersama. Dalam konteks Malaysia Madani, nilai ihsan dan hormat menghormati perlulah diterapkan dalam kalangan pelajar di sekolah maupun di institusi bagi mereka mengetahui bahawa setiap kata-kata itu dapat memberikan kesan yang baik maupun yang buruk kepada orang lain. Baiklah, dengan ini saya ingin menjemput kembali Encik Haris bagi bersama-sama dengan kami semua bagi meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Selain sekolah, pihak ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting. Apakah pendapat Encik Haris? Pada pendapat saya, antara pihak ibu bapa dan juga pihak sekolah merupakan perkara yang amat sinonim dalam dunia pendidikan sekarang. Stop dulu. Saya nak tanya ni, kalian semua perasan tak? YB Haikal tu, dia duduk diam dekat tengah tu kan? Kalau kalian semua nak tahu, YB Haikal dia tengah menunjukkan komunikasi yang berkesan, iaitu menjadi pendengar yang baik. Kenapa saya kata YB Haikal menjadi pendengar yang baik? Kalau kalian semua perasan, sewaktu wartawan mengajukan soalan kepada Cikgu Haris, YB Haikal duduk di tengah-tengah itu sambil menjadi pendengar yang baik. Dan ketika Cikgu Haris mengemukakan idea, YB Haikal juga duduk di tengah sambil menjadi pendengar yang baik. Kalau kalian semua dah tahu, sikap ini menunjukkan bahawa komunikasi berkesan sangatlah penting dalam menunjukkan kefahaman yang jelas serta hubungan yang harmonis antara satu sama lain. Saya telah menerima pelbagai kes daripada ibu bapa dan juga murid. Pada pendapat saya, antara peranan ibu bapa yang perlu diketengahkan dalam dunia sekarang ini ialah ibu bapa perlu
menjadi suri teladan, iaitu menjadi contoh kepada anak-anak mereka. Hal ini kerana persis kata mutiara, anak itu ibarat kain putih, ibu bapa perlu mencorakkannya. Jadi jika perbuatan ibu bapa sendiri itu baik, maka baiklah anak itu. Jika perbuatan ibu bapa itu sebaliknya, maka sebaliknya lah anak itu. Selain itu, pihak sekolah, selain itu ibu bapa juga perlu menghadiri program antara ibu bapa dan juga murid di sekolah yang kami telah, antara program yang kami telah jalankan termasuklah program meet and greet antara ibu bapa dan juga guru di sekolah yang kami telah jalankan hampir setiap tahun pada bulan Januari yang lalu. Saya sangat bersetuju dengan idea yang telah dikemukakan oleh Encik Aris sebentar tadi. Ini kadang-kala berlaku apabila, memang kerap berlaku pun, ibu bapa ni dia terlalu cepat menghukum tanpa memahami situasi sebenar. Jadi saya menyeru agar ibu bapa, guru dan pelajar mengamalkan komunikasi terbuka berasaskan bentuk kasih sayang. Dalam setiap mesyuarat komuniti yang saya hadir, saya tekankan bahawa komunikasi yang baik melahirkan masyarakat yang damai. Ini persis dengan idea yang telah dikemukakan oleh Encik Aris sebentar tadi, iaitu anak-anak kita ni kita ibaratkan sebagai kain putih. Ibu bapa lah yang mencorakkannya, sama ada ia mahu jadi apa, lebih baik ataupun jahat. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Sebagai rumusan, kita dapat lihat bahawa komunikasi berkesan dan berhemah ialah asas penting bagi menangani isu buli di negara ini. Apabila setiap pihak, iaitu pihak guru, pelajar dan komuniti setempat berganding bahu, ianya dapat melahirkan masyarakat yang mampu berkomunikasi dengan empati dan bertanggungjawab, supaya budaya hormat menghormati dapat dibentuk dalam kalangan masyarakat zaman sekarang. Benar apa yang dikatakan oleh saudara. Saya berharap agar setiap sekolah menjadikan komunikasi berkesan sebagai pegangan dan budaya, bukan sekadar kempen semata-mata. Dan ingatlah dan peganglah dengan kata-kata ini walau di mana jua anda berada, iaitu bila kita bercakap menggunakan hati, tanpa kita sedar, kita telah pun mendidik jiwa kita sendiri. Indah kata-kata daripada yang berhormat sebentar tadi. Semoga perbincangan hari ini menjadi panduan untuk menjayakan matlamat komunikasi berkesan menjana kecemerlangan generasi madani. Terima kasih kepada semua panel dan para hadirin yang setia bersama-sama dengan kita bagi menjayakan temu bual yang amat bermakna ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.